Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad telah melancarkan satu inisiatif baru dikenali sebagai Jawatan Kuasa Sekretariat Orang Melayu. Menurut beliau, gerakan tidak rasmi itu bukan bermotifkan politik, sebaliknya wadah bagi menyelesaikan masalah dan isu yang dihadapi orang Melayu. Namun inisiatif ini ditolak Gerakan Kesejahteraan Umat Malaysia GKUM, gabungan 10 badan bukan kerajaan atau NGO. Mereka menolak payung besar kepimpinan Melayu ini atas dasar ia bertitik tolak daripada politik kebangsaan yang sempit. Justru ke mana hala tuju penyatuan ummah di negara ini? Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Secara fitrah, ummah sebenarnya menuntut keamanan dan perpaduan, bukan persengketaan. Fitrah semula jadi manusia inginkan kehidupan yang aman damai kerana di situ letaknya kebahagiaan dan keharmonian yang diidamkan oleh setiap manusia. Amat menyedihkan apabila ada suara-suara yang mengajak umat Melayu agar bersatu, maka mula kedengaran suara-suara sumbang yang menolak gagasan penyatuan ini. Ini barangkali kerana perbezaan nyata dari segi fahaman kepartian. Sebagai Muslim, sepatutnya tidak timbul dari kumpulan mana atau parti apa sekalipun. Kita tetap Muslim, maka tidak harus menolak ajakan untuk bersatu. Bukankah tindakan yang lebih rasional adalah untuk bermuzakarah dahulu sebelum membuat keputusan sama ada untuk meneruskan agenda yang dibawa? Di mana letaknya sifat husnuzon, pandangan positif yang disarankan oleh ajaran Islam? Amat ketara bahawa hari ini terdapat banyak NGO yang bergerak atas dasar politik kepartian dan tidak lagi menjadi hubungan jujur dan ikhlas antara rakyat dan pihak kerajaan. Sejarah mencatatkan seringkali kita dikalahkan kerana kita tidak bersatu. Demikian juga dalam keadaan berpecah belah itu, pasti akan saling menyerang dan saling berusaha menghancurkan satu sama lain. Lihatlah, negara kita tidak pernah aman dari perselisihan politik. Memang tidak dinafikan untuk berpendapat dan berfikiran sama tidak mungkin, tetapi untuk bersatu pasti tiada halangan, asalkan semua pihak bersikap jujur pada diri sendiri dan menghormati orang lain. Kita perlu ingat sebagai orang Islam, semangat Al-Quran secara keseluruhan sebenarnya adalah semangat persatuan. Al-Quran itu panduan hidup Muslim dan ayat yang menganjurkan semangat persatuan atau perpaduan lebih banyak daripada ayat yang menjelaskan perihal perpecahan. Sebanyak 42 kali perkataan yang bermaksud kedamaian telah disebut di dalam Al-Quran. Bagaimanapun, entah mengapa, kata tersebut hanya mudah ditemui sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan, tetapi amat sukar untuk dipraktik dan dilihat di alam nyata. Jika kitab dan wahyu panduan umat Islam ditolak mentah-mentah oleh orang Islam sendiri, maka kitab apa lagi yang terbaik untuk kita ikuti? Melihatkan percanggahan demi percanggahan pendapat dan tafsiran yang kadangkala terasa mengelirukan, maka sudah sampai masanya untuk mereka kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Seperti mana firman Allah yang bermaksud, kemudian jika kamu berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, itu adalah yang paling baik dan paling elok pula kesudahannya. Permusuhan selalunya dimulai dengan keinginan manusia atau sekumpulan manusia untuk memenuhi tuntutan nafsu. Dalam hal ini, jika ada halangan untuk memuaskan tuntutan nafsu, sesetengah manusia mengambil jalan mudah dan mengetepikan sifat kemanusiaannya. Menolak usaha penyatuan secara mentah-mentah tanpa perbincangan juga menunjukkan sikap yang tidak matang dan tidak mempunyai kemahiran kognitif untuk berfikir tentang implikasi dan akibat. Bahawasanya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka dengan perselisihan-perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu dan mereka menjadi berpuak-puak,
Tiadalah engkau terkait sedikit pun dalam perbuatan mereka. Sesungguhnya perkara mereka hanya terserah kepada Allah. Kemudian ia akan menerangkan kepada mereka pada hari kiamat kelak apa yang telah mereka lakukan dan membalasnya. Mengabaikan masalah-masalah hukum dan hubungan kemasyarakatan bukan sahaja menimbulkan kerosakan di dalam masyarakat itu sendiri, malah akan mengakibatkan tergugatnya sebuah kehidupan yang damai. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah dan jangan bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu sebelum Islam bermusuh-musuhan, lalu Dia menyatukan hati kamu. Maka menjadilah kamu kerana nikmatnya bersaudara. Padahal dahulu kamu sudah berada di tepi jurang neraka, tetapi Dia menyelamatkan kamu daripadanya. Ayat ini merupakan satu perintah tegas dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kaum muslimin bersatu padu dalam tali atau wadah yang satu, iaitu Islam. Demikianlah menjadi kewajipan kita hulurkan tangan perdamaian sesama muslim. Di sini juga perlu diingatkan bahawa penyatuan ummah sama ada di label penyatuan orang Islam ataupun orang Melayu harus diasaskan bukan kerana politik kepartian atau individu. Lebih buruk lagi jika ianya berdiri atas semangat asobiyah, iaitu bertindak tidak adil kepada mereka yang tidak bersetuju atau tidak menerimanya. Bersikap begini menunjukkan bahawa penyatuan itu berdiri atas dasar-dasar yang batil. Penyatuan yang dituntut oleh agama bukanlah kerana makhluk, tetapi ummah harus bersatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran dan keimanan kepada para malaikat, para rasul dan nabi, kepada hari akhirat serta qada dan qadar Allah. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi. Allah Subhanahu Wa Taala telah menggariskan bahawa penyatuan ummah ini tidak akan berhasil walaupun digunakan segala kekayaan dan sumber, kecuali dengan berpegang kepada tali Allah dan Rasul-Nya. Perpecahan sekecil mana pun merupakan satu musibah, apatah lagi perpecahan Melayu yang berlaku hari ini. Kononnya, perpecahan tidak dapat dielakkan kerana sepanjang sejarah kita selalu berpecah di samping menggunakan hujah dan menunjukkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis untuk mempertahankan perpecahan yang terjadi. Apakah boleh kita katakan bahawa perpecahan yang berlaku sesama umat Islam itu sebagai satu takdir? Inilah saatnya introspeksi diri mengapa musibah demi musibah kerap menimpa kita. Kerana segala sesuatu yang tidak kita inginkan di waktu yang tidak tepat disebabkan oleh kesalahan yang kita perbuat sendiri. Justru tiada alasan bagi sesama Melayu untuk berpecah belah, kerana Al-Quran mengajar kita agar jangan terlalu cepat menghukum orang lain. Kita seharusnya membetulkan fahaman yang salah atau meragukan itu dengan penuh hikmah dalam suasana persaudaraan. Itulah yang diajarkan atau disarankan oleh Al-Quran. Amat malang apabila seseorang yang telah dianugerahi Islam serta mengikut Nabi SAW yang pengasih dan penyayang lebih selesa berada di jalan perpecahan. Umat Islam lebih sibuk dengan amalan dan urusan ibadah semata-mata, tetapi mengabaikan persoalan muamalah yang berkaitan dengan penyakit perpecahan dalam masyarakat akibat perbezaan fahaman politik. Janganlah berharap bahawa Islam satu hari nanti akan dapat mencapai maksudnya dalam tanah air kita ini jika kita gagal untuk menyatukan umat Melayu Islam dalam negara.